contohlah kita hanya boleh bantu mak kita sekali je datang. Kan, waktu pagi siang tu sekali je kita boleh keluar. Tempat kita kerja, nak datang bantu dia tu, so kita boleh bantu pilih dan datang waktu akhir waktu yang pertama. Jadi waktu Zuhur tu mungkinlah habis waktu Zuhur pukul apa? Mungkin sekarang ni 4.30 kan. Jadi kita datang tu pukul 4. Datang pukul 4, kan? Jadi pukul 4 tu kita siapkan basuhkan dia punya najis dan sebagainya contohnya. And then kita wudukkan dia, terus ada solat yang pertama kan. Jadi nanti bila masuk saja waktu yang kedua, dia terus solat untuk waktu yang kedua. Maka dia punya wuduk pun sekali je lah. Kan? Jadi dia tak perlu jamak. Kan? Itu namanya solat keduanya pada waktunya sendiri. Tapi cuma solat pertama akhir waktu yang pertama dan solat kedua awal waktu yang kedua. Itu kalau kita nak berpegang kepada pendapat muktamad lah. Itu jalan keluar yang kita boleh bantu. Tapi kalau payah, kan, maka dia boleh jamak dengan cara berpegang kepada pendapat yang lain tadi tu. Maknanya ada jalan keluar juga. Bagi orang yang perlu jamak, dia boleh jamak tetapi bukan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Okey, kat situ. Baik. Okey, cuba buka slide seterusnya. Dia kata apa? Antara keadaan yang dibolehkan untuk melakukan jamak menurut pendapat yang membenarkannya. Siapa dia? Orang yang dibenarkan tadi ni. Di antaranya orang yang ada penyakit yang menyukarkan pesakit untuk menjaga waktu solatnya. Kan tadilah orang yang terbaring je kan. Maka perlukan bantuan orang. Yang keduanya pesakit yang akan menjalani apa-apa prosedur perubatan yang kritikal. Sebagai contohnya pembedahan dan dijangka proses tersebut memakan masa yang panjang. Kan tadilah contoh tadi kan bypass atau sebagainya yang masanya panjang, maka dia boleh jamak pada waktu yang pertama atau pada waktu yang kedua tadi tu. Baik. Yang ketiga siapa? Termasuk juga dalam kategori adalah kaki tangan perubatan. Bukan orang yang sakit saja. Orang yang terlibat, doktornya, pembantu doktornya, jururawatnya, petugas-petugas yang terlibat tu pun juga dia boleh mengambil pandangan tadi tu yang boleh menjamakkan solat kerana sakit. Okey. So selesailah isu ni jadi mudah benda ni sebenarnya. Baik. Okey. Kita masuk pula syarat yang ketujuh. Yang keenam tu dia meninggalkan perkara yang membatalkan solat. Itu tak berkaitan lah. Jadi kita masuk yang ketujuh terus. Masuk yang ketujuh iaitu mengetahui dan melaksanakan rukun-rukun solat mengikut peraturan solat. Okey, yang kat sini lah yang ada kaitan dengan sakit ni. Iaitu apa dia? Kalau orang yang sakit, kan mungkin ada beberapa perbuatan solat tu yang dia tak dapat tunaikan dengan sempurna. Contohnya apa? Tak boleh berdiri. Betul tak? Contohnya apa lagi? Tak boleh rokok. Kan orang yang sleep disc tak boleh rokok. Kan contoh lagi orang yang sakit kaki. Kan nak turun sujud tak boleh turun sujud. Kan jadi dia tak dapat melaksanakan solat mengikut kepada rukun-rukun yang asal tersebut. Maka kat sini kita kena tahulah cara untuk melaksanakannya ketika mana kita sakit. Okey, baik. So next slide. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang boleh kita rujuk dalam perkara ini. Di antaranya yang pertama hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ketika mana beliau tadi ni Sayyidina Imran bin Husain diuji dengan satu penyakit namanya penyakit bawasir. Bawasir. Siapa tahu bawasir ni apa? Penyakit apa tu bawasir tu? Bawasir. Bawasir. Jadi orang Melayu pun panggil bawasir juga. Kan? Jadi orang Arab panggil bawasir, orang Melayu panggil buasir. Okey, buasir ni apa? Penyakit buasir ni penyakit rektum, betul tak? Rektum yang terkeluar. Okay, dubur yang terkeluar. Okey, so bila dubur tu terkeluar maka akan menjadi sakit lah. Sakit yang teramat sangat bagi orang tersebut. Maka sahabat Nabi ni pun jumpa Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, aku diuji dengan penyakit buasir." Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Bagaimana untuk aku mendirikan solat?" Kan? Lalu kata Nabi SAW, "Salli qa'iman." Kalau kamu mampu untuk solat berdiri, maka tunaikanlah secara berdiri. Kemudian fa'illam tastati' faqa'idan. Maka kalau kamu tak mampu untuk berdiri, maka solatlah secara duduk. Qa'idan. Qa'idan ni maksudnya duduk. Fa'in lam tastati' fa'ala jambin. Kalau tak mampu juga untuk duduk, maka kamu bolehlah solat secara berbaring dalam keadaan mengiring. Okey. Jadi sebenarnya baring ni dia baring bebas lah. Yang paling afdal kalau berbaring ni mengiring. Mengiring atau mengiring? Mengiring maksudnya kita di atas kita punya lambung sebelah kanan. Jadi kita ngadap kiblat lah. Lambung sebelah kanan. Itulah solat kalau baring ni yang paling afdal secara mengiring. Tapi kalau tak boleh juga, bolehlah juga nak baring secara orang kata apa? Kaki menunjuk ke arah kiblat ni boleh juga. Itu kalau diperlukan lah. Tapi kalau kita boleh pilih antara keduanya, berbaring berbaring ke atas kita punya lambung yang sebelah kanan tu lebih mengiring lebih utama lagi.
Okey, itu kaedahnya begitu. Jadi maknanya apa di sini, hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa apa, solat itu rukun-rukunnya itu ditunaikan mengikut kepada kemampuan seseorang. Maknanya kalau dia sakit, kan tak boleh berdiri, dia boleh duduk. Tak boleh duduk, dia boleh berbaring. Maka ini satu keringanan bagi orang yang sakit. Tapi orang yang sihat, kan orang yang sihat sembahyang duduk, boleh tak? Boleh tak orang sihat sembahyang duduk? Ha? Tak. Jawapannya tak boleh lah. Boleh. Kalau solat sunat tu lain cerita lah. Solat sunat tak apa. Solat sunat, kita duduk walaupun tak sakit, itu dibenarkan. Tapi kalau solat fardu yang 5 waktu ni, kalau kita sihat tapi kita sembahyang sambil duduk, ini menjadi masalah. Saya nampak banyak masalah ni berlaku di masjid-masjid di surau-surau. Ada orang kadang-kadang dia nak sembahyang tu kan, dia datang sendiri tau, naik motor. Naik motor tu pula bukan motor skuter, naik motor yang kena start tu, start pakai kaki tu. Dia start sendiri pakai kaki dia. Kemudian dia boleh jalan pula daripada motor dia nak masuk masjid tu, dia bertongkat lah, tapi dia boleh jalan. Sampai ke dalam masjid, dia pergi cari kursi. Kursi pun dia tarik sendiri. Betul tak? Maknanya kuat dah kan? Sampai kat saf je bila nak sembahyang, dia takbir dalam keadaan duduk. Boleh tak boleh tu? Boleh tak Mak Haji? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia boleh berdiri. Kan boleh Berupaya. berjalan. Takbir mesti faham? berdiri. Takbir mesti berdiri kan Ustaz? Ya, Takbir mesti berdiri kan? takbir mesti berdiri. Ya betul. Kan, tapi jangan kita menghukum orang sembarang-sembarang. Sebab mungkin waktu dia datang tu dia okey. Kan, nampak sihat je, berdiri, tarik kerusi okey je. Tiba-tiba duduk. Jadi jangan salahkan dia dulu. Kita kena bertanya. Pak Haji, tadi saya nampak Pak Haji kuat je berdiri jalan. Kan tarik kerusi lagi. Stand motor. Kan start pun pakai kaki. Kenapa Pak Haji sembahyang duduk? Pak Haji nak sembahyang tadi pening. Bertaigo datang. Kan? Bertaigo. Pening kepala. Ya. Bergoyang. Kalau Pak Cik berdiri tombang saya. Maka dia pun duduk. Maka itu tak ada masalah lah. Kan? Jadi kita nak menghukum orang ni, kita kadang-kadang nak kena bertanya dulu. Kan? Bertanya dulu. Jangan salahkan dia. Ya. Dalam situasi di mana ada kepayahan bangun duduk tu. Ya. Kalau dia berdiri, memanglah dia kena berdiri lah mula-mula. Tapi bila dia duduk, dia ada kepayahan antara nak bangun, duduk, berdiri tu dengan masa lepas tahiyat tu kan. Nak bangun balik semula tu dia ada kepayahan kat situ. Baik. Dia terus dia duduk. Sebab tu tadi Nabi dalam hadis dia sebut apa? Fa'in lam tastati'. Betul tak? Kalau kamu tak mampu. Maknanya apa? Tak mampu tu menjadi satu penghadang. Penghadang untuk dia berdiri. Betul tak? Tapi kalau dia mampu berdiri, dia kena berdiri. Kan, walaupun sekejap. Tapi ini ceritanya memang dia tak boleh berdiri. Maka fa'ilam tasati, datanglah dan satu masalah untuk dia untuk berdiri. Tak boleh berdiri. Maka waktu tu dia boleh duduk lah. Kan, contohlah waktu dia tadi nak takbir tu dia tak boleh berdiri. Pasal apa? Vertigo, pening. Kan, dia pun takbir duduk lah, okey lah. Sebab apa? Dia dibenarkan duduk sebab sakit tadi tu. Sebab ada penghadang dia. Daripada dia berdiri takut dia tombang. Maka dia boleh duduk. Tiba-tiba rakaat kedua, vertigonya hilang. Kan, vertigonya hilang rakaat kedua. So adakah dia boleh duduk untuk solat yang rakaat kedua tu? Boleh tak? Tak boleh, Pak. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia punya penghadang dah hilang. Kan, dia punya rukhsah tu dah hilang, terangkat dengan sebab apa? Dengan sebab dia punya penyakit dah hilang. Maknanya rakaat kedua tu dia tak boleh berdiri. Jadi dia wajib untuk berdiri pada rakaat kedua tersebut. Tiba-tiba hujung-hujung rakaat kedua tu pening balik. Duduk dah balik. Nampak tak? Jadi kalau hilang penghadang tu, dia kena kembali kepada asal. Datang balik sakit tu, maka dia boleh ambil rukhsah untuk duduk. Jadi itu solat. Sebab apa? Kaedahnya, kalau kamu tak mampu, fa'in lam tastati'. Itu kalau tu. Jadi kalau tak mampu, barulah kita boleh ambil rukhsah. Kan? Boleh ambil rukhsah. Tapi kalau mampu, kita kena melaksanakannya dengan cara yang asal. Kalau berdiri, berdirilah. Kalau rokok, rokok. Kalau sujud, sujud di atas lantai. Itu maksudnya begitu. Tak apa, nanti penelitian nanti kita akan masuk nanti, insyaAllah. Ini kita nak cerita dulu tentang bagaimana zaman Nabi ada beberapa kisah-kisah yang menunjukkan adanya solat dalam keadaan orang sakit ni ada rukhsah untuk mereka melaksanakannya tidak seperti mana yang dituntut. Baik. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua, muka surat yang ke-57 tu. Baik, hadis daripada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf, beliau berkata, akhbarana Malik, Malik daripada Syihab, daripada Anas bin Malik. Ini
okey, sorry tadi Abdullah bin Yusuf tu bukan sahabat Nabi, itu perawi hadis. Sahabat Nabi yang hujung saya tu Anas bin Malik. Okey. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba farsan fasuri'a anhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang seekor kuda. Waktu Nabi tunggang kuda tu agak meliar sikit. Tahu meliar? Meliar tu maksudnya buat pergerakan yang tak terkawal, sehingga menyebabkan akhirnya Nabi jatuh daripada kudanya dan menyebabkan rusuk kanan Nabi cedera. Rusuk kanan Nabi cedera. Cedera maksudnya dengan sebab jatuh tu lah. Jatuh daripada kuda tersebut. Lalu, kata Anas bin Malik, Nabi SAW fasalla ba'da salawat wa huwa qa'id. Nabi melaksanakan beberapa waktu solat dalam keadaan duduk. Fasallaina wara'ahu qu'udan. Dan kami solat di belakang baginda Nabi dalam keadaan Nabi duduk. Kami berdirilah. Kan kami yang sihat ni berdiri, Nabi yang sakit itu, Nabi tunaikan solat dalam keadaan duduk. Jadi apa pelajaran yang boleh kita ambil dari sini? Maknanya apa? Waktu sakit tak boleh berdiri, maka boleh sembahyang sambil duduk. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau imamnya sakit, boleh tak imamnya duduk, makmumnya berdiri? Jawapannya boleh. Okey, boleh. Ini salah satu hadis lah yang menunjukkan bahawa Nabi waktu sakit sembahyang duduk, para jemaahnya sembahyang berdiri. Satu riwayat yang lain, tapi saya tak masuk dalam kitab ni, dalam slide ni. Ada satu kisah Nabi SAW waktu Nabi hujung usia. Waktu Nabi hujung usia ni, Nabi dah tak larat. Satu hari Sayyidina Bilal bin Rabah, bila dah azan, kan hujung-hujung usia Nabi ni, seminggu terakhir Nabi nak wafat ni. Jadi ketika mana dah selesai azan tu, Sayyidina Bilal pun tunggu-tunggu, Nabi tak datang-datang. Tak datang-datang. Biasanya Zainal Bilal ni akan iqamah, ketika mana nampak Nabi datang baru dia akan iqamah. Jadi hari itu bila tak nampak Nabi datang, kan masanya pun dah berlalu sekian masa, dia pun datang jumpa Nabi, kan pergi rumah Nabi. Minta izinlah, ya Rasulullah, boleh tak aku nak iqamah? Kata Nabi, kau pergi panggil Abu Bakar, suruh jadi imam. Kan Rasulullah suruh Sayyidina Bilal panggil Abu Bakar untuk jadi imam gantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Siti Aisyah, isteri Nabi, kata apa? Ya Rasulullah, bapa aku tu kememeh sikit. Tahu kememeh? Tahu tak kememeh? Nangis. Sedang nangis. Dia senang menangis. Dia sedih. Dia kuat sedih kan? Cengeng. Jadi hatinya lembut. Kan hati lembut. Jadi, baik panggil Umar. Gantikan kamu ya Rasulullah. Umar tu dia kuat semangat sikit. Kan? Rasulullah kata apa? Panggil Abu Bakar. Aku suruh Abu Bakar kan? Panggil Abu Bakar. Kali kedua. Kali kedua tu, tak jalan juga. Siti Aisyah kata panggil Sayyidina Umar. Rasulullah kata tak mau. Akhirnya Siti Aisyah minta isteri yang lain pula. Kan Hafsah. Hafsah ni isteri Nabi, anak seperti Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar yang jadi isteri Nabi juga. Siti Aisyah kata pada Hafsah, pujukan Nabi, lantik Sayyidina Umar jadi imam. Kan ayah aku tu dia nantikan jadi imam tak selesai sembahyang. Pasal apa? Dia nangis saja, sedih. Nabi sakit kan. Jadi kata Rasulullah sampai 3 kali kan. Rasulullah kata apa? Kamu semua ni macam saudara mara Yusuf lah. Cemburu betul kat Abu Bakar ni pasal apa? Kan? Aku kata Abu Bakar lah. Kan? Jadi akhirnya mereka memanggil Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Bilal bin Rabah pun akhirnya melaungkan iqamah, dan waktu itu yang menggantikan Nabi Sayyidina Abu Bakar. Sembahyang subuh. Tapi bila rakaat kedua, tengah-tengah rakaat kedua ni kan, apa yang berlaku? Sayyidina Abu Bakar dapat merasakan ada orang yang datang. Kan rupa-rupanya Rasulullah datang. Kan dah rakaat kedua tu Rasulullah datang. Dalam keadaan Rasulullah ni dipapah oleh 2 orang sahabat. Salah seorang sahabat yang memampah Nabi ni namanya Sayyidina Ali, dan salah seorang lagi namanya Fudail. Sayyidina Fudail ni sepupu Nabi juga. Fudail bin Ibni Abbas. Ini abang Ibni Abbas lah. Abang Abdullah bin Abbas. Dialah yang memampah Nabi daripada rumah Nabi tu masuk dalam masjid, kan, untuk Nabi solat bersama-sama dengan para sahabat. Nampak tak? Nabi dah sakit-sakit tu, hujung usia tau. Tapi masih lagi semangat. Walaupun Nabi dah tak larat, pada peringkat awal tak larat. Kan, tapi bila rakaat kedua tu Nabi datang semangat balik. Nabi pun dipimpin oleh 2 orang sahabat tadi ni untuk masuk masjid. Bila Sayyidina Abu Bakar perasan Nabi datang, apa Sayyidina Abu Bakar buat? Tahu tak? Apa Sayyidina Abu Bakar buat? Sayyidina Abu Bakar mengundur ke belakang. Sayyidina Abu Bakar nak resign jadi imam tau. Nak mengundur ke belakang, nak persilakan Nabi jadi imam. Tapi Rasulullah bagi isyarat tangan. Kekal, suruh Sayyidina Abu Bakar kekal di tempat dia. Tapi Sayyidina Abu Bakar, dia tak mahu. Kalau Nabi datang sembahyang, Sayyidina Abu Bakar memang tak akan jadi imam. Kan, memang tak mahu jadi imam. Lalu dia pun mengundur ke belakang. Akhirnya Nabi pun ambil tempat Sayyidina Abu Bakar. Kan.
Jadi dalam peristiwa ni, Nabi masuk sebagai imam pengganti kepada Sayyidina Abu Bakar dalam rakaat kedua tau. Dalam keadaan Rasulullah sembahyang yang duduk, kan Sayyidina Abu Bakar bersembahyang di sebelah kanan Nabi dalam keadaan berdiri. Jadi para sahabat yang belakang kan tak nampak Nabi sembahyang kan. Jadi mereka semua bergerak ikut pergerakan Sayyidina Abu Bakar. Ikut pergerakan Sayyidina Abu Bakar yang sembahyang di sebelah kanan Nabi SAW. Nabi sembahyang secara duduk. Itu nampak. Jadi kat sini ada banyak pelajaran. Hadis ni memang sangat banyak pelajaran. Di antaranya apa? Di antaranya seorang imam yang nak digantikan. Boleh tak seorang imam digantikan oleh imam yang lain dalam keadaan imam tu masih lagi sah sembahyang? Jawapannya boleh. Dalam kes ni Sayyidina Abu Bakar sembahyang sah lagi kan? Sah, cuma dia mengundur diri. Maknanya apa? Seorang imam boleh mengundur diri ke belakang dan mempersilakan imam yang lain menggantikan dia. Boleh sebenarnya. Okey, boleh. Dalam peristiwa ni boleh. Contoh macam mana contoh? Zaman sekarang ni lah, kalau contoh zaman sekarang ni, kita imam, kan, baca, kita terlupa baca. Sembahyang subuh Jumaat besok ni kan, kan baca seminggu sekali, terlupa. Akhirnya, imam nombor 2 belakang tegur kan. Tegur. Imam tu pun frust lah kan. Biasa kena tegur je. Akhirnya dia buat apa? Dia ngundur ke belakang, dia tarik kawan tu pergi depan. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kalau ikut peristiwa Nabi tadi tu boleh. Ikut peristiwa yang berlaku pada Nabi tu boleh. Seorang imam yang masih lagi sah solatnya digantikan oleh imam yang lain. Boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya, pengganti imam boleh tak daripada kalangan orang yang belum solat. Kan, contohlah imam tu batal, kentut lah. Kan, tiba-tiba nak cari pengganti tu orang yang belum solat lagi. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kisah ni boleh. Untuk solat fardu biasa boleh. Untuk solat fardu Jumaat tak boleh. Fardu biasa boleh lah. Jadi maknanya apa? Kita keluar terkentut. Tengok belakang kita ni pula budak-budak lagi. Kan nak gantikan kita tak pandai. Kita pun panggil. Imam nombor 2 baru sampai. Kata, Mam sini. Gantikan saya jadi imam. Boleh. Imam yang nombor 2 baru nak masuk sembahyang tu, dia boleh masuk, bertakbir, dan meneruskan tugas imam yang pertama tadi yang batal solat tu. Boleh. Tapi ingat tugas imam adalah menyambung tugas imam yang pertama. Imam yang baru tu kerja dia apa? Menyambung tugas imam yang pertama, bukan memulakannya semula. Macam Nabi buat lah. Nabi tu masuk sembahyang subuh tu dah rakaat kedua tau. Dah rakaat kedua dah. Maka apa yang Nabi buat? Nabi sambung tugas Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Maknanya walaupun Nabi baru bertakbir, tapi Nabi kena buat rakaat tu rakaat kedua, bukan rakaat pertama. Sebab tu maksudnya apa? Kalau kita jadi imam tadi tu, gantikan imam waktu subuh, maknanya kalau rakaat kedua tu kan ada kunut, terus kita baca kunut. Rakaat kedua tu terus baca kunut. Nanti duduk tahiyat akhir, kita pun duduk tahiyat akhir juga. Sebab apa? Sebab tugas kita menyambung tugas imam. Nampak tak? Jadi apa yang Rasulullah buat? Rasulullah pun duduk tahiyat akhir untuk rakaat tersebut dan baca tahiyat akhir. Kemudian ketika mana sampai waktu untuk salam, Nabi pun bagi isyarat. Kan, suruh sahabat tunggu, jangan bagi salam dulu. Sebab apa? Nabi nak tambah lagi satu rakaat. Nampak tak? Jadi ingat, pengganti imam bukan memulakannya semula, tetapi menyambung tugas imam yang pertama. Lalu lepas Nabi selesai rakaat yang kedua tu, barulah Nabi bagi salam. Para sahabat yang menunggu tadi pun bagi salam juga. Maknanya boleh seorang imam yang baru masuk solat menggantikan imam yang batal solat. Hukumnya boleh. Inilah kita cakap. Ya. Jadi imam tu dia akan tetap memberi salam pada rakaat yang akhir tu, kemudian dia akan bangun semula, sambung macam tu. Dia tak perlu bagi salam. Sebab dia belum habis solat. Itulah. Dia hanya buat tahiyat akhir, sampai masuk untuk bagi salam, dia jangan bagi salam. Dia bagi isyarat kepada para jamaah. Para jamaah ni ada dua pilihan. Para jamaah di belakang ada dua pilihan. Yang pertamanya, mereka boleh mufarakah dan bagi salam. Bagi salam sendirilah. Mufarakah, bagi salam sendiri. Yang keduanya, mereka boleh tunggu. Macam para sahabat lah. Para sahabat tunggu Nabi. Sebab Nabi kan tadi baru 1 rakaat. Betul tak? Jadi Nabi pun tambah lagi 1 rakaat. So bila selesai rakaat kedua Nabi itu, Nabi bagi salam, para sahabat pun bagi salam juga. So kat situ para jemaah ada dua pilihan lah. Sama ada nak mufarakah, bagi salam sendiri, ataupun yang lebih afdal menunggu imamnya selesaikan rakaat yang kedua. Ini bab ni dibincangkan dalam bab istikhlaf. Bab solat berjamaah, satu bab namanya bab istikhlaf. Penggantian imam. Penggantian imam. Ini penting bab ni. Siapa-siapa yang nak jadi imam, mesti khusus lah. Saya ada buat juga khusus berkaitan dengan solat imam dan makmum ni. Kita buat daripada pagi sampai ke petang, 8 jam, 7 jam, siap lengkap semua.
Termasuklah bab ni lah, bab istikhlaf ni kan. Bab istikhlaf ni memang jarang dibincangkan sebab tak pernah kena lagi kan. Contoh bab istikhlaf ni yang penting ni, di antaranya apa, kalau kita sembahyang di belakang imam, kita mendapati imam kita dah batal solat dengan dua sebab. Dia batal solat dengan dua sebab. Satu, dia punya aurat terbuka. Imam tu koyak dia punya kain. Nampak dia punya peha. Kan? Nak selamatkan tak boleh kan? Takkan nak tolong jahit pula Takkan nak pergi tolong salin dengan kain pula. Tak boleh lah. Sembahyang dia dah batal. Yang keduanya sebab ada najis. Kan? Tengah sembahyang tu taik cicak jatuh kat baju dia. Ataupun mungkin taik burung ke. Ataupun mungkin darah bisul dia bocor. Kena pada pakaian nampak jelas. Baik, seorang makmum yang nampak peristiwa tu berlaku, kan, apa yang dia kena buat? Dia ada dua pilihan. Yang pertamanya, dia boleh mufarakah. Mufarakah lah, pasal kalau dia ikut juga imam tu, sembahyang dia batal. Kan imam dah batal, kita ikut juga sembahyang kita batal. Okay, jadi kita mufarakah, wajib mufarakah. Ataupun, yang kedua yang lebih baik lagi, apa dia? Kalau kita sembahyang berjamaah ramai-ramai, kita yang belakang imam ni, kita boleh menggantikan imam tersebut. Imam tu tak sedar kan? Imam tu tak sedar dia dah batal solat tau. Jadi macam mana kita nak gantikan dia? Senang kata dalam bahasa kita ni, kita pecatlah imam tu kejap. Betul tak? Kita pecat imam tu kejap. Macam mana cara nak pecat dia? Seorang pergi depan lah. Seorang pergi depan jadi imam. Ganti imam. Seorang pergi depan, pergi ke arah sebelah kanan dia dan sebut apa? Subhanallah. Sebut subhanallah. Okay, kita pergi sebelah kanan imam tu, sebut subhanallah. Maknanya imam tu, dia kena sedar diri. Bahawa dia sudah dipecat daripada jawatan imam untuk sementara waktu. Jangan dia pergi tanya pula kawan tu, kenapa? Ada apa hal? Awak dah batal solat, awak keluarlah pergi carilah sebabnya apa. Orang nak gantikan awak, tak boleh cakap. Kan? Jadi kita yang telah tadi dipecat, dia keluar pergi cari. Apa masalah? Mungkin kain kita koyak kan? Mungkin ada najis pada pakaian kita. Jadi itu dia antara contoh lah. Ustaz, bila dah sebut subhanallah tu, teruslah dia terus mengimamkan lah. Ya betul, sambung tugas imam tu. Kalau contohnya dia tengah baca Fatihah, sambung Fatihah dia. Kalau dia dah baca Fatihah, kita baca surah terus. Okey, itu kaedahnya begitu. Okey. Jadi pengganti imam tugasnya adalah menyambung tugas imam, bukan memulakannya semula. Okey, itu dah contohlah. Nak bincang bab tu nanti kita masuk bab lain akan datang solat berjamaah punya hukum hakam. Baik, ya. Tak adalah saya nampak dalam solat ni kan, sebab saya selalu meletakkan solat ni sebagai character building dalam kehidupan kan. Tapi bila cakap pasal solat berjemaah macam gini kan, ini leadership. Jadi saya nampak Masya Allah hebat betul apa yang Allah cuba pertontonkan pada kita ni semua tentang leadership dalam solat tu sendiri kan. Ya betul, sebab tu kalau solat berjamaah ni kalau imamnya salah jangan diikut. Pemimpin yang salah jangan diikut. Nampak tak? Kalau kita ikut pemimpin yang salah dalam solat, kan sembahyang kita batal juga. Imam tu contohlah, imam tu tambah rakaat. Kan sembahyang subuh jadi 3 rakaat. Kita tahu kan imam tu salah, kita pergi ikut juga. Imam tu tak batal solat. Imam tu tak sengaja tau. Dia tersilap. Dia tak batal solat. Kita yang sengaja ikut ni batal solat. Nampak tak? Jadi kalau imamnya salah, jangan diikut. Sebaliknya apa? Kena tegur. Tu nampak? Kepimpinan tu dia ajar macam itu kan. Dia ajar dalam solat, luar solat pun samalah. Pemimpin yang salah ditegur, kan tegur, jangan ikut. Yang salah tu jangan ikut, ditegur. Jadi kalau kita belajar kaedah solat berjamaah ni kan sebenarnya kita belajar arti kehidupan sebenarnya tau. Banyak benda-benda yang kita belajar daripada solat sebenarnya. Itu nanti akan datang lah. Hari ni kita nak cerita pasal solat berdiri ni. Solat atas kursi ni baik. Jadi sampai ke mana tadi tu? Okey, baik. Sakit Nabi tadi cerita pasal apa? Solat Nabi sakit tu kan. Jadi Nabi ada beberapa ketika lah Nabi solat sambil duduk. Okey, baik, maknanya boleh lah. Boleh ada rukhsah bagi orang yang sakit dia solat sambil duduk. Cuma isunya duduk tu kat mana? Kan duduk tu kat mana? Okey, baik. Tak apa, nanti kita akan bincangkan selepas ni. Duduk atas kursi ke duduk kat lantai? Baik. Cuba buka slide seterusnya. Baik. Dia kata apa? Harus solat sambil duduk. Ijma' ulama' daripada dua hadis yang kita bacakan tadi tu, secara ijma' para ulama mengatakan bahawa keuzuran solat secara duduk bagi yang mempunyai keuzuran telah diijma'kan keharusannya. Maknanya apa? Bila kita sakit, ijma' para ulama mengatakan kita boleh berpindah kepada rukhsah daripada berdiri kepada duduk ataupun daripada duduk kepada berbaring. Maknanya ini ijma' para ulama, benda yang telah disepakati oleh para ulama kita. Baik, next. Okey, harus solat sunat sambil duduk. Okey, jadi solat sunat
dia tak kisah, walaupun tak sakit, kita boleh duduk. Nabi sebut apa dalam sebuah hadis, riwayat daripada Imran bin Husain juga. Dia kata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli wa huwa qa'id. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang solat seseorang dalam keadaan duduk. Lalu Nabi kata apa? In salla qa'iman fahuwa afdal. Kalau dia solat secara berdiri, itu lebih afdal. Ini solat apa ni? Solat sunat. Solat sunat. Bukan solat fardu. Maksud soalan ini adalah solat sunat. Jadi Nabi kata apa? Kalau dia boleh solat berdiri, itu lebih afdal. Baik, afdal ni kat mana dari segi pahalanya? Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang solat sunat sambil duduk tanpa ada sebarang keuzuran, maka dia punya pahala itu separuh daripada pahala orang yang solat berdiri. Nampak tak? Jadi kalau kita sembahyang ba'diyah, contohnya sembahyang ba'diyah, kita sembahyang duduk kan? Jawapannya boleh tak? Boleh. Harus. Walaupun tanpa penyakit. Boleh. Okey? Tapi cuma kurangnya apa markahnya, pahalanya. Contoh kalau orang yang sembahyang berdiri dapat RM1, Mak Haji yang sembahyang duduk dapat berapa sen? Separuh. 50 sen. Kan? Itu nak bagi mudah faham. Jadi orang yang sembahyang berbaring pula kan. Man shalla na'iman. Barang yang siapa yang solat sunat sambil berbaring. Wah, maknanya apa? Kalau hadis bagi tahu kita, solat sunat boleh ditunaikan sambil berbaring Mak Haji. Malas sangat kan nak bangun? Kan baring tu ada wuduk lagi, sembahyang sunat. Boleh tak? Jawapannya boleh. Ni hadis ini. Wa man shalla na'iman, barang siapa yang sembahyang berbaring, sembahyang sunat baring, falahu nisfu ajril qa'id. Dia mendapat pahala separuh daripada pahala orang yang sembahyang duduk. Kalau duduk dapat 50 sen, sembahyang baring dapat berapa? 25 sen. 25 sen. Okey. Itu tapi dapatlah juga kan. Kitanya dapat juga. Kan? Itu kalau malas sangatlah tu kan. Sembahyang malas nak berdiri, baring ajalah. Boleh. Hukumnya boleh sembahyang sunat lah tapi sembahyang sunat. Okey. Kalau tanpa keuzuran boleh buat secara berbaring, tetapi pahalanya kecil sajalah, separuh daripada pahala orang yang duduk tadi tu. Baik. Jadi isu orang sembahyang. Sorry. Tadi yang masa yang saya balik sikit lah. Boleh. Kata apa tu yang masa Nabi kita jatuh dia solat duduk. Ya. Tapi bagi dia solat sebahagian solat dalam keadaan duduk dan kami solat belakang bagi dia dalam keadaan duduk. Kenapa yang lain tak jatuh pun dia solat duduk juga? Tak. Itu hadis tu maksudnya dia nak menggambarkan Nabi punya solat duduk. Para sahabat sembahyang berdiri. Bukan duduk. Yang belakang pun dalam keadaan duduk juga. Dan kami Berdiri. solat belakang bagi dia dalam keadaan duduk juga. Kenapa dia orang tak boleh berdiri? Kenapa dia duduk? Kejap. Hadis yang mana? Hadis yang kedua tadi tu kan? Yang kedua tadi. Hadis kedua tu. Al-Bukhari 689. Okey. Kalaulah betul sahabat sembahyang duduk, maknanya sembahyang duduk mereka itu adalah sembahyang sunat, bukan sembahyang wajib. Okey. Sembahyang sunat memang boleh buat duduk. Itu sepakat para ulama lah. Sembahyang sunat boleh buat duduk tanpa sebarang keuzuran. Tapi kalau sembahyang fardu, memang tak boleh duduk kalau tak ada keuzuran. So kalau hadis ni betul para sahabat duduk, maknanya mereka solat ni sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Itu dia punya takwilannya. Takwilannya begitu. Jadi kalau betul sahabat sembahyang duduk di belakang Nabi, waktu Nabi sembahyang duduk, maka solat itu sebenarnya solat sunat, bukan solat fardu. Okey. Baik. Okey, jadi kita tengok tadi Okey, solat sunat. Baik, solat sunat sikit Boleh tak kalau kita sembahyang sunat takusi kan? Sembahyang sunat takusi. Jadi kita punya rokok pun sambil duduk, sujud pun sambil duduk, boleh tak? Sunat boleh kan? Boleh. Sebab sunat Boleh. Baik. Sembahyang sunat tak apa. Walaupun kita boleh sujud macam biasa, boleh rokok macam biasa, apabila kita telah mengambil rukhsah untuk sembahyang sunat untuk duduk, kan, maka yang rokoknya pun boleh kita buat dengan isyarat, yang sujudnya pun kita boleh buat dengan isyarat. Itu maksud sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia mudah lah. Jadi kita sembahyang atas kursi tu, takbir, duduk, kan, rokok, kita rokok turunkan badan sikit, sujud kita turunkan kepala lebih rendah sedikit. Okey, maka itu dibenarkan. Hukumnya sah. Walaupun dia mampu turun sujud, dia tak nak turun sujud, dia buat isyarat saja, hukumnya boleh. Sebab apa? Sebab yang berdiri pun dia boleh ambil rukhsah, ini kan pula yang rokok dan yang sujud. Okey, itu sembahyang sunat, clear lah, mudah, mudah. Sebab ada yang menyebut, saya pernah dengar ada soalan, dia kata, Ustaz, mana sah Ustaz orang tu sembahyang duduk, kan dia sembahyang sunat duduk, tapi dia rokok dan sujud sambil duduk. Dia kan boleh turun rokok,
dia kan boleh rokok macam biasa. Dia kan boleh sujud macam biasa. Ya, logik akalnya begitulah. Tapi sebab sembahyang sunat ni dia dah ambil rukhsah duduk. Kan? Kalau berdirinya pun boleh ambil rukhsah, tentulah rokoknya dan sujudnya juga boleh ambil rukhsah juga. Sebab orang yang sembahyang sunat memang boleh pilih di antara nak buat secara berdiri ataupun duduk ataupun berbaring. Itu mudahnya sembahyang sunat. Tapi sembahyang fardu tak boleh. Sembahyang fardu ni kalau ada masalah saja. Okey, kalau ada masalah saja barulah kita boleh mengambil rukhsah untuk melakukan secara isyarat. Kalau berdiri, duduk. Kalau rokok, sambil duduk contohnya. Kalau sujud, sambil duduk. Isyarat duduk. Okey, baru boleh kalau ada keuzuran saja. Tanpa keuzuran, tidak boleh kita duduk tanpa ada sebarang keuzuran waktu sembahyang fardu tadi tu. Baik. Okey, next. Ini penting. Next slide. Apakah contoh-contoh keadaan yang membolehkan solat fardu dilakukan secara duduk? Ini saya ambil slide ni daripada JAKIM. Kalau yang nak nanti boleh saya bagi. Kan solat sambil duduk ni dia dah ada beberapa fatwa negeri. Di antara negeri-negeri yang dah keluarkan fatwa berkaitan dengan solat duduk ni, antaranya adalah wilayah Persekutuan JAKIM lah. Kemudian ada daripada Pulau Pinang pun dah keluarkan juga, Jabatan Agama Pulau Pinang dan Sabah. 3 negeri ni saya dapati dah ada fatwa. Tapi negeri kita Johor saya duk cari-cari macam belum keluar lagi fatwa khusus berkaitan dengan solat duduk atas kursi ni. Baik. Jadi, apakah keadaan-keadaan yang membolehkan solat fardu dilakukan secara duduk? Kat sini ada 8 sebab. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya tidak mampu berdiri. Tak mampu berdiri. Apa sebab tak mampu tu? Sakit lah. Sakit ni macam-macam kan. Contohnya sakit yang tak mampu berdiri, pening, vertigo. Ni banyak ni kan. Vertigo, kepalanya goyang, pusing. Ni kalau dia berdiri juga, tombang. Lagi apa tak mampu berdiri? Sakit tulang belakang. Memang tak boleh berdiri, duduk lah. Kan? Itu contoh boleh dibuat sambil duduk. Baik, yang keduanya apa? Penyakit akan bertambah teruk kalau dia berdiri. Kan? Contoh slip disc, kalau dia berdiri juga, paksa juga berdiri, dah makin teruk dia punya sakit. Maka pada waktu itu dia dibenarkan untuk solat sambil duduk. Okey. Yang ketiganya apa? Dikhawatiri akan terjatuh. Ditakuti akan terjatuh kalau sembahyang berdiri. Contohnya siapa ni? Contohnya ni orang yang sembahyang dalam sampan. Nombor 3 dengan nombor 7 tu lebih kurang sama. Kan? Nombor 7 dengan nombor 3 tu lebih kurang sama. Jadi contohnya apa? Menyebabkan tenggelam. Orang yang sembahyang atas sampan kan bergoyang kan. Bergoyang tu kalau dia sembahyang secara berdiri mungkin dia akan tombang, tenggelam dalam laut pula. Ataupun mungkin keadaan tak stabil lah, sampan tak stabil kan. Dia membolehkan dia sembahyang secara duduk. Jadi orang yang pergi mancing tu boleh tak sembahyang duduk? Kalau bot kecil boleh lah, kalau bot besar tak bergoyang pun kan. Bot besar tu biasanya boleh lah sembahyang berdiri. Tapi kalau bot sampan kecil ni memang dia akan tombang kalau dia sembahyang berdiri. Saya pernah dulu waktu tahun 2006, 2005. Saya tunaikan haji daripada Mesir, daripada Jeddah, daripada Suez, daripada Kahirah pergi ke Jeddah tu naik kapal laut. Akan naik kapal laut 3 hari pergi haji naik kapal laut 3 hari. Jadi waktu pergi tu okeylah kan, ikut arus. Waktu balik tu ni kapal besar kapal ni 1000 penumpang besar. Waktu balik tu haji, kapal tu kena lambung ombak. Dia punya naik tu 90 darjah, tegak ni kapal tu. Tegak. Tegak macam ni. Jadi kita yang dalam kapal tu kan, yang tak biasa naik kapal ni, memang tak boleh nak berdiri langsung, duduk pun tak boleh, baring aja. Kan 2 hari tu tak boleh buat apa-apa, baring aja, makan baring, sembahyang baring, wuduk pun baring. Kan. Kat situ dia punya azabnya bagi orang yang duduk laut ni. Siapa yang pelaut-pelaut dia tahulah. Kalau betul jumpa ombak yang besar memang memang 2 hari 3 hari kat laut tu, bila turun ke daratan, saya masih rasa dia punya gelombang tu. Kan dah berjalan kat darat tu, rasa bergoyang macam kita 3 hari dekat laut. Okey. Jadi itu di atas sebab lah boleh kita sembahyang duduk. Kalau kita takut bimbang terjatuh ataupun bimbang takutnya tenggelam tadi. Baik. Yang keempatnya apa? Vertigo, pening. Akan pening. Yang kelimanya apa? Mengganggu kekhusyukan. Ini di antara sebab yang paling ringan lah yang saya jumpa dalam kitab-kitab yang menyebutkan bahawa seseorang itu boleh menjamakkan solat kalau dia berdiri itu, bukan menjamakkan, seorang itu boleh sembahyang sambil duduk kalau dengan sebab berdiri itu menyebabkan dia tak khusyuk. Contohnya apa? Contohnya sakit lah. Kan ada orang yang mungkin dah kena potong kaki kan, sebelah kaki kena potong. Kalau dia sembahyang berdiri selesa tak?
Kan tak selesa kan? Dia akan bergoyang-goyang macam itu kan. So mengganggu kekhusyukan dia. Ini di antara sebab yang paling ringan lah yang kita jumpa dalam kitab-kitab fiqh yang mengharuskan solat sambil duduk sekiranya kalau dia berdiri akan mengganggu kekhusyukan dia solat. Dengan sebab sakit tadi itulah. Baik. Yang keenam, ketiadaan ruang. Tak ada ruang untuk berdiri. Contohnya apa? Dia kena penjara, penjara itu memang dia boleh duduk aja. Kan ruangan tu sampai tak boleh berdiri. Okey, maka dia boleh duduk lah. Dia boleh sembahyang duduk kalau tak ada ruang untuk dia berdiri. Baik. Yang ke-8, penyakit kencing tak lawas. Disebut penyakit silsil baul. Penyakit silsil baul. Jadi orang yang silsil baul ni contohnya kalau dengan sebab dia berdiri duduk tu menyebabkan keluar air kencing. Pergerakan yang banyak menyebabkan air kencing keluar, maka di situ dibolehkan dia untuk sembahyang sambil duduk tadi tu. Sebab pergerakan dia akan menyebabkan akan keluar air kencing dan sebagainya. Ini dia antara sebab-sebab lah yang membolehkan seseorang itu untuk sembahyang sambil duduk. Okey, next slide. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan solat sambil duduk ni kan? Duduk tu duduk kat mana sebenarnya? Kan ini hanya perbincangan ni. Duduk tu duduk kat mana? Duduk kat lantai ke? Duduk kat kerusi ke? Ataupun duduk macam mana? Kan? Duduk tu macam mana? Yang dimaksudkan dengan qu'ud tu apa? Sebab hadis Nabi, dua hadis yang kita baca tadi tu menggunakan lafaz yang sama iaitu qu'ud, qa'idan ataupun qu'udan, iaitu maksudnya apa? Duduk. Okey, baik. Jadi duduk di sini maksudnya apa? Atas kerusi ke ataupun dekat lantai? Baik. Dalam hadis disebutkan lafaz qa'idan bersifat umum. Nabi tak disebutkan sembahyang duduk tu duduk kat lantai ke ataupun duduk atas kerusi, tak sebut. So qu'ud ni lafaznya umum. Maka sebenarnya boleh saja untuk duduk atas kerusi ataupun duduk kat lantai. Okey. Imam Nawawi menyatakan sekiranya seseorang itu tidak mampu berdiri, ia boleh duduk seperti mana yang diingini dan duduk secara iftirashi. Iftirashi ni maksudnya apa? Duduk tayat awal. Duduk tayat awal tu iftirashi. Itu terlebih baik berbanding duduk yang lain. Maknanya kalau kita sembahyang duduk dekat lantai, duduk yang terbaik adalah duduk iftirashi, duduk tahiyat awal. Itu kalau boleh duduk tahiyat awal lah. Tapi kalau tak boleh juga, maka sebenarnya kita boleh ambil lagi duduk yang lain. Ada nama duduk apa? Duduk tarabbu', bersila. Kan, orang yang sakit, kan, dia tak boleh nak bengkokkan kaki dia, boleh tak sembahyang bersila? Jawapannya boleh. Duduk bersila tarabbu' tu pun dipanggil duduk juga. Ada duduk lain namanya duduk iqa'. Iqa' ni maksud apa? Duduk dengan menegakkan kedua kaki lalu duduk di atas tumit. Pernah nampak tak? Dia tak duduk dekat lantai. Dia duduk di atas tumit dia sendiri. Dia bengkokkan dia punya kaki tu, dia duduk di atas tumit dia. Tahu tumit? Belakang kaki. Saya nak gambarkan payah pula sebab kita live ni kan. Kalau kat Masjid Surah saya buat dia punya cara tu. Jadi ini biasa kita jumpa dekat Mekah lah. Kat Mekah, kat Madinah ramai. Mazhab-mazhab lain ada yang duduk secara iqa' ni. Dan itu juga dianggap sebagai duduk. Jadi kalau orang yang buasir tu boleh duduk macam ni kan. Sebab kalau duduk dekat atas kaki dia menyebabkan dia sakit kan. Tapi kalau duduk iqa' ni dia boleh lega sikit. Dia lega sikit. Jadi ini juga dipanggil duduk. Ataupun duduk apa lagi namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni apa? Duduk tayat akhir kan. Itu juga boleh dalam solat kita sembahyang duduk sambil duduk tayat akhir. Ataupun duduk melunjur. Lunjur kaki kan. Cuma lunjur kaki ni pilihan terakhir sebab dia kalau sengaja hukumnya makruh. Orang yang sembahyang duduk kan dalam keadaan kaki menunjuk ke depan tanpa sebab, tanpa sakit, hukumnya makruh. Tapi kalau sakit tak apalah, memang dia boleh macam itu je. Kaki menunjuk ke depan saja. Maka diharuskan tidak makruh ketika mana dia diperlukan. Baik. Okey, sedikit fakta. Ini ada fakta sikit. Dalam bahasa Arab, kan ada dua perkataan yang menunjukkan kepada duduk. Yang pertama, tadilah hadis yang kita baca tadi tu, iaitu perkataan qa'ada ataupun qu'ud. Qu'ud, orang yang duduk dipanggil qa'id. Kemudian yang kedua dipanggil jalasa. Sini siapa yang pernah belajar bahasa Arab? Cuba komen sikit. Pernah dengar tak perkataan jalasa dengan qa'ada ni? Ada? Tak ada Baik. Dua-dua ni kalau kita orang Melayu terjemah dalam kamus maknanya duduk. Qu'ud pun duduk, julus pun duduk. Tapi Nabi menggunakan perkataan qu'ud, tak menggunakan perkataan julus. Sebenarnya ada beza Ada beza. Beza yang besar dari segi makna. Kalau qu'ud ni maknanya apa? Sebelum dia duduk tu dia berada dalam keadaan yang lebih tinggi. Contohnya berdirilah. Jadi orang yang berdiri, kalau kita nak perintahkan dia duduk, perkataannya sesuai apa? Qu'ud. Oh, qu'ud.
Duduklah kamu. Maknanya apa? Daripada dia berdiri, dia turun ke bawah. So sebelum dia duduk, kedudukannya lebih tinggi. Itu duduk dengan lafaz qu'ud. Tapi kalau contohnya tadi dia berbaring. Dia baring, kan anak kita baring. Nak suruh dia duduk. Duduk. Daripada baring kepada duduk, itu lebih sesuai menggunakan perkataan julus ataupun ijlis. Jadi maksudnya apa? Kalau ijlis, orang yang sedang berbaring nak disuruh duduk. Maksudnya apa? Daripada sebelum dia duduk tu, dia berada pada keadaan yang lebih rendah. Berbaring sebagai contohnya. Ataupun sujud. Dia tengah sujud, nak suruh duduk. Itu lafaz yang sesuai dalam perkataan ijlis, julus. Tapi kalau bahasa Melayu lebih kurang lah. Dua-dua duduk juga. Dua-dua duduk juga. Baik, next. Okey. Soalan sebelum next slide. Jangan slide dulu Kak. Jangan pindahkan dulu Kak. Okey, baik. Soalan saya. Pernah tak dengar hadis berkaitan kerusi di zaman Nabi SAW? Ataupun soalannya, ada tak kerusi yang tak zaman Nabi ni? Ada kerusi tak? Ada satu. Ada. Ni mungkin dah buka tadi kan, dah nampak. Bangku Dah ada. Kursi-kursi. Dah nampak dulu dah. bangku atau Dulu pernah dengar dulu. Ustaz pernah cerita dulu. Pernah dengar? Baik. Jadi kalaulah kita tengok dalam hadis Nabi, kan ada orang kata, Ustaz, mana zaman Nabi ada kerusi sebab tu Nabi duduk atas lantai ke sembahyang atas lantai? Kan riwayat Nabi sembahyang ni, semua sembahyang Nabi atas lantai tau. Semua sembahyang Nabi ni riwayatnya Nabi sembahyang atas lantai. Tak ada atas kerusi. Tapi soalannya, zaman Nabi ada kerusi ke tidak? Ada orang kata apa? Ustaz, zaman dulu tak ada kerusi, kan? Ya Allah, ada hadisnya. Ni, ada hadisnya. Apa hadisnya ni? Suatu hari ada seorang sahabat Nabi ni, kan, Abi Rifa'ah radhiyallahu anhu kata apa? Intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtab. Aku sampai kepada Nabi ketika mana Nabi sedang berkhutbah. Ini seorang sahabat Nabi yang dipanggil orang Arab Badawi lah, orang kampung kan. Jadi orang kampung datang, dia dari segi tata krama. Tahu tata krama? Orang Melayu kata tata kelola, tata krama. Ikut cara dia. Dari segi adab tu dia agak kurang sikit lah, orang kampung kan. Dia main langgar aje. Nabi tengah berkhutbah, dia pergi tanya Nabi. Kan ya Rasulullah, aku datang dari jauh ni nak tanya soalan ni. Kan patutnya tunggulah Nabi habis khutbah dulu kan. Tapi tak, dia tanya terus. Lalu apa yang Nabi buat? Nabi raikan dia. Nabi membawa dia pergi belakang masjid, kan. Jadi ada sahabat Nabi yang mengikut Nabi, kan. Dia bawakan kerusi untuk Nabi duduk. Maknanya apa? Kerusi tu kat mana? Kerusi tu dalam masjid Nabi, tahu. Dalam masjid Nabi ada kerusi. Dan ketika mana Nabi disuruhkan dengan kerusi tu, Nabi pun duduk. Dan perawi hadis mengatakan, dia kata apa? Aku merasakan kaki kerusi itu diperbuat daripada besi. Mak Haji ingat kerusi zaman Nabi kakinya apa? Kakinya besi. Maknanya apa? Janganlah kita pandang cokia sangat zaman Nabi ni kan. Kerusi tak ada, jarum tak ada, apa semua tak ada. Nabi jahit baju sendiri. Takkan tak ada jarum. Maknanya zaman Nabi ada kerusi. Ada kerusi. Jadi di sini kita faham. Bila zaman Nabi ada kerusi, kenapa riwayat Nabi sembahyang duduk tidak di atas kerusi sedangkan kerusi itu dalam masjid? Baik, di sini kita faham bahawa sebenarnya kalau ada pilihan untuk sembahyang atas kerusi ataupun sembahyang dekat lantai, duduk kita boleh buat, maka lebih afdal kita sembahyang di atas lantai. Afdal saja. Tapi boleh pilih tak? Boleh pilih. Nak sembahyang atas kerusi pun boleh, nak sembahyang atas lantai pun boleh. Sebab apa? Nabi menggunakan lafaz yang umum. Qu'ud itu maknanya berduduk. Duduk dekat mana? Lantai pun dipanggil duduk, atas kerusi pun dipanggil duduk juga. Jadi kita boleh pilih di antara kedua-duanya. Atas lantai pun boleh, atas kerusi pun boleh. Cuma yang lebih afdal adalah di atas kerusi, kerana walaupun zaman Nabi ada kerusi, Nabi tak solat di atas kerusi tersebut waktu Nabi sakit. Okey, jadi kat sini kita faham maksudnya afdal sembahyang di atas lantai berbanding di atas kerusi. Okey, baik, itu dulu. Next slide. Okey. Ini isu-isu yang berkaitan. Saya banyak bentang dekat Masjid Surau tajuk ni sebab ada banyak sangat kesilapfahaman isu-isu semasa yang berkaitan dengan solat atas kerusi ni. Di antara yang pertamanya apa? Masyarakat tidak mendapat pendedahan yang jelas tentang cara solat atas kerusi. Kan ramai tak orang yang solat atas kerusi ni? Ramai. Tapi adakah mereka belajar? Jawapannya kebanyakan tak. Mereka hanya melihat kepada orang lain buat. Betul tak? Betul tak, Mak Haji? Ya. Kebanyakannya melihat. Dia tengok kawan tu sembahyang atas kerusi, dia pun ikut cara orang lain.
Baik, Tengoklah. sebenarnya bila kita nak sembahyang atas kerusi ni, kan kita kena tengok kita punya keadaan sendiri. Keadaan, kemampuan kita. Keadaan kita sendiri. Dia tak boleh tengok orang. Ada orang yang mana dia pakai kerusi tu hanya untuk rokok, hanya untuk sujud. Betul tak? Jadi ada orang pula yang memang pakai kerusi untuk duduk daripada awal lagi. Jadi kita tak boleh nak samakan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Kita mampu berdiri. Tengok orang lain sembahyang atas kerusi, dia pun duduk juga. Itu maknanya apa? Dia buat ikut-ikutan. Jadi sebab itulah kita nampak benda ni penting untuk dibincangkan. Sebab ramai orang yang sakit, ketika mana dia sakit, dia tak sempat belajar. Kan akhirnya dia buat dengan cara yang silap tadi ni. Baik, jadi sebab tu kena belajar. Yang keduanya apa? Bermudah-mudah untuk solat di atas kerusi walaupun mampu berjalan ke masjid. Sebab saya tak berapa suka untuk kita hukum orang. Kan sebab kita tak tahu masalah ni sebenarnya apa. Setiap orang mempunyai kesakitan yang berbeza-beza, keparahan yang berbeza-beza. Betul tak? Ada orang yang sakit tu, kalau dia turun memang sakit betul, dia tak boleh turun. Tapi orang lain, sakit yang sama juga, tapi dia masih lagi sanggup untuk turun. Setiap orang ni kan menanggung beban yang berbeza-beza kan. Ada orang sakit sikit tak boleh tahan. Ada orang sakit, dia boleh tahan. Kan dia langgar juga. Jadi sakit orang ni berbeza-beza. Okey, baik. Yang ketiganya apa? Tular pelbagai video cara solat atas kerusi yang agak berbeza dengan amalan biasa. Contohnya apa? Ni saya nak tunjukkan payah. Ada orang yang kadang-kadang dia rokok kan. Dia sujud atas kerusi tu. Dia sentuhkan tangan dia tu dekat lantai. Perasan tak? Ada orang yang buat macam itu. Ya, Dia Ustaz, saya sujud. tu ada belajar kat pondok macam tu dia ajar Ustaz. Sebelum tu kita biasa je atas kursi tu kan duduk sikit lepas tu sujud atas peha tu kan. Tapi bila saya pergi pondok itu dia orang ajar sampai bawah. Dia kata selagi boleh kita capai kat mana-mana tempat kita yang kita kan. Jadi dia buat macam ni, dia letakkan tangan di atas lantai, kemudian kepala tu dia tunduk ke bawah seboleh yang dia boleh. Betul tak? Soalannya, adakah ia perlu? Adakah benda tu perlu dan dituntut? Ini yang kita nak bincangkan ni. Kan sebab nanti kita akan bincangkan bagaimana keadaan bila mana sujud itu dah tak nama sujud tankis atau tankis. Nanti kita akan jumpa dalam slide seterusnya. Tankis ni maknanya sujud yang asal, original. Yang mana kepala itu lebih rendah daripada punggung. Jadi kalau tankis, kan sujud secara, kita panggil apa? Sujud dalam keadaan 7 anggota menyentuh lantai tu kan. Tankis tu kan. Okay, waktu tankis maknanya bentuk sujud kita tu macam sujud yang original lah. Kita kepala rendah kat lantai, punggung atas. Maka waktu tankis ni memang kita dituntut untuk menyentuhkan 7 anggota pada lantai. Apa dia? Dahi, kan, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan juga 2 jari hujung kaki. Okey, 7. Ada sebagian pendapat mengatakan 8 termasuk hidung, tapi mazhab Syafi'i hidung tu sunat saja. Baik. Jadi ketika mana kita punya keadaan tu sudah tak nama tankis lagi. Contohnya kita duduk sujud dengan isyarat, sujud dengan isyarat duduk. Kan? Jadi kat situ sujud tu dah tak nama tankis lagi. Kan tak nama tankis. Adakah waktu itu kita masih lagi dituntut untuk menyentuh ke-7 anggota pada tempat sujud? Itu soalannya. Okey. Kalau betul disuruh, kat mana dalilnya? Kan? Jadi kita akan bincang dalam slide seterusnya. Saya buka soalan tu dulu. Kan, buka supaya kita fikir, kan? Jadi sebab ada banyak video yang viral ni. Video yang viral menyebabkan orang akhirnya pening kepala. Yang mana satu betul ni? Kan, yang mana satu betul? Okey, baik. Nanti kita akan sentuh dalam slide seterusnya. Baik. Kemudian yang keempat. Apa lagi isu yang berlaku? Susun atur saf apabila melibatkan solat dengan kerusi dalam solat berjamaah. Ni bergaduh ni kan. Kerusi atas saf lah, kerusi depan saf lah. Mana satu yang betul sebenarnya? Ini ada fatwa. Nanti saya akan tunjukkan dia punya fatwa dia. Fatwa bagaimana kita nak meletakkan kerusi bagi orang sakit. Tak sama Ada orang yang memang daripada awal sampai akhir dia duduk atas kerusi. Cara letak kerusinya lain. Ada orang yang dia hanya menggunakan kerusi untuk sujud sahaja. Maka kedudukan safnya tak sama macam yang tadi tu. Nanti saya akan tunjukkan dalam gambar seterusnya, insya-Allah. Baik. Kemudian apa lagi? Timbul pelbagai inovasi dan rekaan alatan yang dibuat untuk mereka yang solat atas kerusi. Cuba buka slide seterusnya. Nampak tu? Contoh ni lah. Nampak ni? Kerusi apa ni? Kerusi terbang ke ni? Kan? Kerusi solat. Jadi ini ada orang yang buat. So, dekat China banyak macam ni. Adakah soalannya, adakah kita perlu solat macam ini? Ni sujud ni, sebab apa dia nak buat macam ni? Ideanya apa? Ideanya adalah dia kata,
Kan kita nak sujudkan Dahi. kita nak sujudkan 7 anggota tempat sujud, betul? Kan? Ya. 7 anggota kan? Ya. Jadi dia buat kerusi ni supaya apa? Supaya dapat memperbanyakkan anggota yang boleh sampai ke tempat sujud. Soalannya, adakah perlu macam ini? Sebab Tapi sujudnya punggung dah lebih punggung pula ya. tak kena. Jadi dalam Macam keadaan macam asal. ini, sebenarnya sujud ni sujud isyarat. Sujud isyarat maknanya apa? Kepala dah lebih tinggi daripada punggung. So dah bukan nama lagi sujud tankis. Tankis. Nanti saya akan tunjuk dalam slide seterusnya. Sujud tankis. Yang wajib 7 anggota sampai lantai ni sujud tankis saja. Selain daripada sujud tankis, maka tak wajib lagi kita menyentuhkan ke-7 anggota di tempat sujud. Jadi kat situ nanti kita akan tunjuk apa dalilnya, kat mana kitab yang menyebutkan perkara tersebut. Jadi kalau kita nak menyentuhkan juga tangan ke lantai, boleh. Tapi jangan kita paksa orang lain. Sebab tak dituntut. Kan sebab sujudnya bukan sujud tankis lagi. Kalau tankis memang wajib 7 anggota sampai ke tempat sujud. Tapi sebab sujudnya dengan isyarat, maka sebenarnya tak wajib lagi dia menyentuhkan tangan ke lantai. Kan tak wajib lagi dia menyentuhkan dahi ke lantai. Sebab sujudnya bukan sujud tankis. Nanti kita akan bincangkan dalam slide seterusnya, insyaAllah. Baik. Okay, next. Next Saya slide. pernah Ya. jumpa orang, Ustaz. Ketika dia sujud tu, dia duduk atas kerusi. Dia solat duduk atas kerusi. Tapi bila dia sujud tu, yang kebiasaannya adalah tangan di lutut. Ya. Tapi saya pernah jumpa orang, dia sujud seolah-olah dia apungkan tangan dia begitu. Apung pula Dia Jadi, apung, dia tak sentuh dia punya peha lah. dia tak sentuh peha dia. Dia apungkan macam tu seolah-olah macam dia sujud macam tu. Saya Seolah-olah pun kata, saya pernah, alamak, saya kata jumpa macam ni pula lagi. tak tahulah Kan, dia tengok Facebook ke, dia tengok YouTube, tak tahu tu Saya kata banyak orang yang sembahyang ni dia ikut-ikut. Ataupun mungkin dia ikut video-video yang dipotong-potong. Kan banyak video yang dipotong-potong kan, dia tak tengok dari awal. Itu masalah kita. Jadi sebab tu dalam bab macam ini, seeloknya kita kena belajar sungguh-sungguh lah. Belajar daripada kitab-kitab yang mutabar lah. Baik. Jadi apa yang saya bawa hari ni, saya ambil daripada 3 panduan. 3 garis panduan daripada beberapa jabatan mufti lah. Ni kalau nak 3 ni boleh ambil. Nanti saya bagi dalam bentuk PDF dia. Yang sebelah kiri tu daripada mana? Penang ke apa? Sebelah kiri tu negeri Sabah. Yang tengah-tengah tu daripada wilayah Persekutuan, dan sebelah kanan tu daripada Pulau Pinang. Okey, ni 3-3 lah. Yang telah ada panduan. Tapi negeri Johor saya tak jumpa lagi lah setakat ni. Okey, baik. Next. Baik. Okey, ini penting. Ini tata cara solat orang yang sakit. Ini mungkin perlu kepada pertemuan yang akan datang juga. Sebab kita dah nak 10.30 ni, saya buka sikit dulu. Baik. Yang pertamanya apa? Bagi orang yang sakit, ingat, bagi yang mampu solat fardu berdiri tetapi tidak melakukannya, dia boleh berdiri, dia mampu berdiri. Kan mampu berdiri ni, kata para ulama sampaikan, kalau dia nak berdiri tu terpaksa dia bersandar di dinding, dia terpaksa bersandar, maka dia wajib bersandar. Kalau dia terpaksa pegang kerusi ataupun pegang tongkat sebagai contohnya untuk membantu dia berdiri, maka sebenarnya dia masih lagi wajib berdiri. Okey, itu kaedahnya begitu. Jadi kalau dia tak mampu, barulah dia boleh lakukan secara duduk ataupun berbaring mengikut kemampuan yang dia mampu. Jadi maknanya apa? Selagi dia boleh berdiri, dia kena buat sambil berdiri. Okey, jadi saya dah sebutkan tadi awal-awal tadi, kalau rakaat pertama tak boleh berdiri, maka dia boleh duduk rakaat pertama. Rakaat kedua sakitnya hilang. Kan, dia punya pening hilang. Rakaat kedua dia kena berdiri balik. Rakaat ketiga pening balik, duduk balik. Rakaat keempat kan dia punya pening hilang, maka rakaat keempat dia kena berdiri balik. Sebab apa? Setiap rakaat tu ada kewajipan untuk dia berdiri. Jadi bila dia punya sakit tu hilang, perkara yang menghalang dia untuk berdiri tu hilang, maka dia kena kembali kepada hukum yang asal, iaitu sembahyang secara berdiri. Kenapa? Jadi yang dibenarkan duduk ni kalau apa? Kalau fa'in lam tastati', kalau datang masalah, datang sakit, datang penyakit atau menyebabkan solat tu jadi susah, jadi tak khusyuk. Tadi saya bagi tu satu sebab yang paling ringan lah, yang tak khusyuk sembahyangnya. Dan maka waktu itu barulah dia boleh duduk. Okey, itu kaedah yang pertama. Baik. Kemudian ada satu masalah lagi, yang ini yang biasa berlaku. Ada orang yang sebenarnya dia boleh berdiri, dia hanya tak boleh sujud, tapi dia dah berduduk daripada awal. Sebenarnya pendapat ni memang ada pandangan yang mengatakan sedemikian, tapi ini bukan pendapat mazhab Syafi'i.
ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Dia kata apa? Orang yang tidak mampu melakukan sujud seperti biasa, yang dipanggil sujud tankis tu, gugur daripadanya kewajipan berdiri dan solat boleh dilakukan dalam keadaan duduk daripada awal lagi. Ingat, ini pendapat mazhab Hanafi. Jadi kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, maka kalau kita boleh berdiri daripada awal, kita kena berdiri. Yang tak boleh itu sujud saja. Maka berdiri kena berdiri. Rokok kena rokok macam biasa. Okey, kembali kepada asal. Itu kaedahnya begitu. Jadi mungkin inilah di antara bentuk kesilapfahaman masyarakat tadi ni kan. Dia ikut-ikut video-video tertentu kan yang kata boleh je duduk pada awal lagi kalau awak tak boleh sujud. Sebenarnya memang ada pendapat tu, tapi ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Jadi seboleh-bolehnya kalau kita nak sembahyang ni, kita follow dulu pendapat mazhab kita yang asal. Dan kalau ada masalah, itu lain ceritalah. Ada keuzuran kita nak berpindah ke mazhab lain, itu silakan. Tapi dalam kes macam ini, seeloknya kita ikut pendapat yang asal. Kalau kita boleh berdiri, berdiri daripada awal. Baik. Yang ketiganya, bagi orang yang solat secara duduk, termasuklah duduk di atas kerusi. Jika mampu melaksanakan rukun perbuatan yang lain dengan sempurna, maka hendaklah dia melakukan perbuatan yang lain itu mengikut kaedah asalnya. Contohnya sekarang ni, yang dia tak boleh berdiri saja. Kan? Jadi dia pun duduk. Okey, duduk kat kursi lah contohnya kan, duduk kat kursi. Baik. Kemudian dia boleh rokok tak? Baik. Ketika mana dia rokok, ketika mana dia tak boleh berdiri kan? Okey, dia tak boleh berdiri, maka waktu itu rokoknya pun boleh dibuat sambil isyarat, dengan isyarat. Sebab tadi berdiri kan rokok kan kena berdiri juga. Sekarang ni dia tak boleh berdiri, maka rokoknya pun dia boleh buat dengan isyarat duduk. Baik, soalan seterusnya, dalam keadaan ni, tengok keadaan waktu dia sujud tu, kan biasanya orang macam ni sujud macam mana? Sujud sambil duduk kan? Dia sujud sambil duduk juga, betul tak? Baik, nak kena tanya dulu, kenapa awak tak turun sujud ke lantai? Kan? Tanya dia, sebenarnya kita boleh sujud ke lantai tak? Kalau kita boleh sujud dekat lantai, kita boleh turun sujud ke lantai, maka sebenarnya wajib untuk kita turun sujud ke lantai. Sebab tadi masalahnya apa? Tak boleh berdiri je. Sujud boleh tak? Dia kata sujud boleh Ustaz. Cuma dia kata apa? Ini masalahnya biasa saya jumpa Dia kata Ustaz, kalau saya turun sujud, nanti saya tak boleh bangun lagi. Bangun. Faham tak masalahnya? Dia kata saya boleh sujud Ustaz macam biasa, okey je. Tapi bila saya dah sujud kat bawah, saya tak boleh bangun balik. Nak duduk atas kursi tu tak kuat. Saya tanya, duduk kat lantai boleh tak? Boleh. Jadi ini ada masalah besar kat sini. Masalahnya apa? Dia mampu untuk sujud macam biasa, tapi dia tak mau sujud sebab apa? Sebab dia kata dengan sujudnya itu menyebabkan dia tak boleh duduk balik atas kursi. Tapi duduk kat lantai boleh tak? Duduk kat lantai boleh Ustaz. Baik, kat sinilah datang masalah. Maknanya kalau dia sujud di atas kursi, kan, dia dianggap meninggalkan kefarduan sujud yang asal. Sedangkan dia hanya tak mampu untuk berdiri saja. Sujud boleh. Maka pada waktu itu sebenarnya dia wajib turun sujud ke lantai. Baik. Dia kata apa Ustaz? Nanti kalau saya dah sujud ke lantai, saya tak boleh bangun. Pada waktu itu, kan, bila dah turun sujud ke bawah, tuntutan untuk dia berdiri balik itu dah gugur. Pasal apa? Datang kepayahan tu. Jadi yang gugur tu berdirinya. Kan? Maka dia boleh duduk dekat lantai. So, waktu itu wajiblah dia untuk turun sujud di atas lantai. Ini masalah yang biasa saya banyak jumpa kan. Makcik tak boleh lah Ustaz. Makcik ni masalahnya tak boleh berdiri je Ustaz. Kan? Cuma nak sujud tu masalah. Ni kata gini makcik boleh berdiri. Kan? Jadi kenapa pakai kerusi? Pakai kerusi ni Ustaz, kalau saya nak sujud je. Pasal apa tak boleh sujud? Dia kata kalau saya turun sujud, saya tak boleh bangun balik. Kan? Sakit sangat. Sedangkan dia boleh turun sujud. Jadi sepatutnya ikut tertib kan pada waktu itu berdiri kan. Dia boleh berdiri kan. Rokok boleh rokok. Tidak boleh tidak. Sujud. Dia kata kalau saya sujud, saya tak boleh berdiri. Baik, sekarang ni sujud boleh tak? Maka sujud boleh. So wajib turun sujud. Nanti dah sujud, kan duduk boleh tak? Duduk boleh. Sujud boleh, sujud boleh. Nak berdiri tak boleh. Pada waktu itu berdiri sudah tidak wajib lagi. Faham tak? Sebab apa? Datang masyarakah kat dia. Sebab dia kata kalau saya dah turun bawah, tak boleh naik balik. Tak apalah. Dia boleh sembahyang kat bawah. Maka waktu itu sebenarnya sujud tu kena sujud kat lantai. Ini sepatutnya benda ni kena pendetilan sikit. Setiap orang ni masalah berbeza-beza. Kan sakitnya berbeza-beza. Sebab tu nak kena faham benda ni. Setiap rukun yang dia boleh buat dengan asal, hukumnya dia kena kembali kepada asal. Tak boleh, barulah boleh ambil isyarat.
Kan isyarat tu apa? Kalau berdiri tak boleh berdiri, duduk. Isyarat duduk lah. Kalau rokok tak boleh rokok macam biasa, isyarat duduk. Kalau sujud tak boleh sujud macam biasa, isyarat sujud dengan duduk. Itu maksudnya begitu. Okey. Tapi kalau boleh ambil yang asal, dia kena buat yang asal. Okey, itu kaedahnya begitu. Baik. Okey, kemudian yang keempat, dia kata apa? Mana-mana rukun fi'li yang tidak mampu dilakukan mengikut keadaan asalnya sahaja, dibolehkan untuk melakukannya secara isyarat. Jadi maksudnya apa? Yang asal tu dipanggil apa? Dipanggil apa? Kalau dalam kaedah fiqh saya sebut ni. Hukum asal dipanggil apa? Azimah. Fi'li, azimah. Azimah. Fi'li, eh. Azimah. Azimah tu maksudnya asal. Kemudian kalau tak boleh yang asal, ambil rukhsah. Rukhsah tu dengan apa? Rukhsah tu dengan isyarat namanya. Nampak tak? Jadi tak boleh buat yang asal, kita ambil isyarat. Kan contohnya apa? Isyarat kita duduk kan? Tak boleh rokok macam biasa. Isyaratnya apa? Membongkokkan kita punya badan sambil duduk lah. Maknanya apa? Rokok dengan isyarat duduk. Itu namanya. Sujud kalau tak boleh, tak boleh turun. Kan? Pasal apa? Memang sakit. Kalau turun sakit. Itu lain cerita. Maka kalau turun tu sakit, so maknanya dia gugur sujud ke lantai tu. So dia boleh ambil apa? Ambil rukhsah. Rukhsah apa? Rukhsah sujud. Apa rukhsahnya? Iaitu dengan isyarat duduk. Sujud dengan isyarat duduk. Macam mana caranya? Rendahkan lebih rendah daripada kita rokok. Kalau rokok macam ini, sujudnya rendah lagi sikit macam itu. Bezakan di antara sujud dengan rokok. Sekiranya boleh dibezakan lah. Kan ada orang yang tak boleh bezakan. Contohnya apa? Orang slip disc dekat mana? Leher slip disc. Pinggang slip disc, leher pun slip disc. Nak membonggok macam mana, Pak Haji? Boleh goyang sikit lah kepala tu kan. Tunduk sikit kepala, sujud bawah lagi sikit. Kalau tak boleh bezakan pun tak apa kalau orang macam ni. Kan? Sebab dia memang tak boleh nak bezakan. Tapi kalau boleh bezakan, kena dibezakan isyarat itu. Supaya nampak bezalah di antara rokok dengan sujudnya. Okey, baik. Jadi, dia kata apa? Sujud dilakukan dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada isyarat rokok. Jika tidak mampu, lakukan dengan menggerakkan kepala atau mata sahaja. Nampak tak? Itu jadi maksudnya apa? Dia turun. Kalau kita boleh turunkan badan, turunkan badan. Tak boleh turunkan badan, kepala. Kepala tak boleh, mata. Mata pun tak boleh, Mak Haji macam mana? Mata pun tak boleh gerak. Macam nak buat? Hatilah. Dalam hati je. Kita buat pergerakan tu, kita gambarkan dalam hati kita saja. Buat nampak pergerakan kita rokok, nampak pergerakan kita berdiri, dengan dalam hati saja. Kalau kepala pun tak ada gerak, mata pun tak ada gerak juga. Okey, itu maksudnya. Jadi membezakan antara isyarat sujud dengan rokok adalah wajib bagi yang mampu. Yang tak mampu tak apalah. Kan, yang tak mampu nak bezakan di antara rokok dengan sujud tu, maka tidak menjadi masalah, solat tetap sah. Okey, ini secara simple lah. Secara simple kan 4 kaedah bagaimana kita nak melaksanakan solat dalam keadaan sakit tadi tu. Nanti ada pendetailannya, kita akan bincangkan dalam minggu hadapan. InsyaAllah minggu depan tu last lah. Minggu depan tu last. Berkaitan dengan solat sambil duduk ni, last. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan dan kita akan buka soal jawab lah nanti dalam perbincangan yang akan datang. InsyaAllah. Baik. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk pagi ni dulu. Dah pukul 10 lebih. Okay. So saya serahkan kembali kepada Kak Rozi untuk seterusnya. Silakan. Masya Allah, saya tertutup pula mikrofon saya. Okey. Terima kasih Ustaz. Jadi kita buka dulu kalau ada soalan. Satu soalan ke? Ustaz, tadi saya kata tak boleh soal lain ni minggu depan. Saya sebenarnya nak tanya macam ni pasal saya takut kan tak betul ke saya punya tu. Pasal saya memang perik lutut dua-dua kan. Jadi masalahnya, tapi saya boleh berdiri bila rokok biasa. Lepas tu saya duduk dan sujud. Tadi macam saya cakap tadi, saya pergi pondok tu dengan ajar kita seboleh-boleh mana boleh kita capai tempat-tempat yang wajib sujud tu, dia suruh buat macam tu. Tapi sebelum tu saya buat macam itulah, bila tu apa kan, letak je atas paha tu kita untuk sujud kan. Jadi bila dah macam tu, kita bila dah belajar, Tuan Guru dah tunjuk cara tu, jadi saya ikut macam tu lah. Jadi sekarang boleh ikut. Cara tu boleh ikut, cuma tak wajib. Faham tak? Maknanya bila Ustaz cakap macam tu baru saya faham. Maknanya bila tak ada apa tamsat, apa tadi? Tamkis. Maknanya bila kita mana berdiri biasa, sujud rokok macam biasalah, sampai 4 kali tu, 4 kali kan. Tapi yang sujud aja yang kita buat macam tu. Betul. Saya buat macam tu sekarang ni. InsyaAllah.
Maknanya kalau nak teruskan macam yang dah diamalkan tu boleh. Cuma itu saya panggil mubalaghah lah. Berlebih-lebih sebab tak dituntut. Kan sebab sujudnya bukan lagi sujud tankis. Kan yang wajib 7 anggota kat lantai ni sujud tankis saja. Nanti saya akan bincangkanlah minggu depan dekat mana kitab-kitab yang membicarakan perkara tersebut, insya-Allah. Itu dalam pendetailan akan datang, insya-Allah. Baik. InsyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz, dan insyaAllah pada minggu hadapan kita ada lagi 90 minit masa bersama dengan Ustaz. Kerana pada hujung bulan nanti Ustaz dia ada training, ada kursus, dan jadi ada banyak lagi masa insyaAllah. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini kita telah pun mempelajari beberapa perkara penting dalam bab ibadah solat, iaitu menghadap kiblat tadi dan memastikan telah masuk waktu solat, dan kita mengetahui juga dan melaksanakan rukun-rukun solat. Penggantian imam dalam solat jemaah tadi juga sangat menarik, dan juga tata cara solat secara duduk bagi mereka yang tak mampu berdiri. Jadi ini benda-benda yang sangat dekat dengan kita sebenarnya, dan moga menjadi pencerahan. Kadang-kadang macam bila Ustaz cakap macam tu, alamak macam salah, tapi bila ada kemudahan yang lain tu boleh, okey ada macam gini pula, okey alhamdulillah. Maklumlah Ustaz ni berdepan dengan warga-warga emas kat dalam grup ni kan, jadi kita ni semua melalui Dah tua pun nak belajar. Dah sakit pun. itulah dah sakit pun nak belajar, itulah kepentingannya. Okey, jadi daripada perbahasan hari ini kita memahami bahawa solat adalah ibadah yang mempunyai syarat, ada rukun dia, ada peraturan dia yang dipelajari agar untuk kita laksanakan dengan sempurna. Kita juga melihat bagaimana syariat Islam sangat menitik beratkan disiplin ibadah, namun pada masa yang sama memberikan kemudahan kepada mereka yang mempunyai keuzuran. Jadi perbincangan mengenai solat ni, solat duduk especially, dan penggantian imam menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, walaupun dalam keadaan sakit, uzur, berlaku sesuatu yang tak dijangka ketika berjemaah tadi, kewajipan solat tetap dilaksanakan mengikut kemampuan dan panduan yang telah ditetapkan. Jadi semoga ilmu yang dipelajari pada hari ini menjadikan kita lebih yakin, lebih teliti, lebih bersungguh-sungguh dalam menjaga solat kita. Jadi mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita lebih cakna dalam mengendalikan ibadah solat kita. Dan Ustaz, terima kasih banyak-banyak, dan mudah-mudahan kita semua dapat memperbaiki pada solat-solat kita yang akan datang, dan kita tutup dahulu kuliah kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ustaz.